Halo, dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda cara mudah untuk membayar membership bulanan ataupun tahunan menggunakan credit wallet. Credit wallet adalah kemudahan yang disediakan oleh Safe Club yang ada di dalam Safe Club account anda. Sama ada anda top up ataupun fund sendiri ataupun rakan anda transfer kredit ke dalam credit wallet anda, ya. Katakan anda dah terima kredit 20 USD untuk bayar membership bulanan daripada rakan anda, dia dah transfer masuk ke dalam credit wallet anda. So cara untuk anda semak adalah anda klik 3 garis atas kanan, anda klik di bahagian My Earning. So anda boleh klik credit wallet. So di sini dia dah tunjuk jumlah dah masuk di dalam credit wallet anda, sama ada anda top up sendiri ataupun rakan anda hantar. Jadi bila anda dah terima, anda nak bayar terus membership anda menggunakan baki dalam credit wallet. So klik menu atas kanan, terus pergi ke bahagian My Membership, ya. Di sini anda nak bayar bulanan, katakan sebab anda terima 20 US dollar. So anda klik butang Pay My Monthly Membership Now yang di atas ni, dan payment option anda pilih di sini pay using credit wallet lah. Terus turun di bawah, tik dekat petak kecil di bawah ni dan klik place order. Sukses cepatnya, ya. So anda dah bayarlah 1 bulan membership. So kita klik continue. Jom kita check anda punya membership bulanan dah bayar ke belum. Ya, di sini dah boleh tengok dah lah, Jun dah bayar, ya. So itu saja. Sekian, terima kasih.